Baiklah, ini adalah cabaran baru. Pinggan besar, sederhana dan kecil. Mari kita lihat apa yang kamu dapat. Gadis-gadis, akan ada banyak makanan lazat. Chloe, apa yang kamu ada? Seekor beruang jeli kecil. Gloria ada yang bersaiz sederhana. Dan Jane ada beruang gummy yang besar. Betapa hebat. Gadis-gadis mahu mencubanya. Tunggu setting differential dan Chloe tadi boleh hebat immersive tour impasiap and shows pernah. Sekarang giliran Gloria. Sudah tentu. Mari kita coba. Apa ini? Chloe, apa yang kamu lakukan? Tidak, saya tidak akan berkongsi. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu memutuskan untuk mencuri gummy saya? Tidak, kepalanya. Oh, ia berjaya dan ia sedap. Apa? Kamu tak boleh buat begitu. Gloria, ambil ia. Betul. Terima kasih. Thanks. Jane, memang kawan yang baik. Sekarang awak boleh nikmati gummy bear gergasios. Di mana yuk nak mula? Ia sangat hebat. Ya, saya sangat lapar. Dan ia sangat lazat. Ngomong-ngomong, saya ada ide yang menarik. Lihat, saya ada mesin pasta, tetapi saya perlukan pembantu. Semuanya mudah. Menggulungnya, dan voila, sekarang kita ada spaghetti. Wow! Ayo, pusingkan lagi. Itu hebat. Wow. Saya ada banyak sangat. Gadis-gadis, saya akan berkongsi. Ayo, nikmatilah. Selamat menjamu selera. Wow, saya tak percaya mata saya. Ia adalah coklat bar. Ia besar. Oh, Gloria, ia sangat kecil. Baiklah, kami tidak ketawakan kamu. Yes. Baiklah, mari kita lihat. Mengambil penyepit saya. Sebenarnya sangat sedap. Mari kita ambil lagi. Saya sangat suka. Ya memang kelihatan sedap. Tidak banyak yang tinggal. Saya sebenarnya agak sedih. Itu sahaja. Selamat tinggal. Kamu sangat gadis-gadis. Mereka tertidur. Hello. Jane, ayo. Baiklah, mari kita coba. Saya ada idea. Memecahkan coklat saya kepada bahagian yang lebih kecil. Dan sekarang masuk ke dalam mulut saya. Hebat! Ini sangat keren, Jane. Itu cepat. Sekarang giliran Chloe. Di mana kamu mahu mula? Coklat kamu sangat besar. Kamu boleh gigit. Nampaknya dia memutuskan untuk menggunakan giginya sepenuhnya. Sedap ya. Tidak, Ironalikan Marino untuk masa yang lama. Gadis-gadis, ada idea? Wah. Sebuah mug besar dan pembakar. Mari cairkan coklat ini. Yang memang menyeronokkan. Wah. Yes! Benar-benar berfungsi. Kamu semua, saya ada sebahagian besar coklat panas. Apa yang lebih baik? Ini straw saya. Luar biasa. What? Apa? Patutkah saya berkongsi dengan kamu? Baiklah, cuba saja. Wah, kamu ada straw sendiri. Sebungkus kecil, bijirin dan susu. Bagaimana dengan Jane? Saiz biasa. Gloria? Itu sangat hebat. Kamu sudah mula makan? Tunggu, Chloe sedang mula.
Selain itu, saya sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Oleh kerana bahagian saya sangat kecil, hampir seperti anak patung, saya perlu makan dengan sewajarnya. Mari sediakan meja kecil, mangkuk kecil, dan sudu. Tuangkan bijirin saya di situ. Seterusnya susu. Wah, itu nampak sangat sedap dan ini sudu kecil untuk bahagian kecil saya. Saya suka ini. Saya boleh tambah lagi. Menghabiskan dengan susu. Saya sudah selesai. Giliran Jane, saya sudah lama menunggu ini. Saya sangat lapar. Ini truk besar. Saya akan tuang bijirin terus ke dalamnya. Sekarang tuangkan sedikit susu. Oh. Bagus. Dan bahagian utama. Berpusing, berpusing, berpusing. Wah, dia masuk terus ke dalam mulut saya. Baiklah, giliran kamu, Gloria. Bagaimana kamu akan melakukannya sendirian? Gloria, apa yang awak buat? Oh, dia pergi ke bilik air. Aging jacuzzi, khusus, bijirin. Kalau pergi ulir fruit, get sipirin. Kalau tayo saya mel awanin saya bay. Oh, jeli madu. What? Chloe, awak mempunyai saiz yang biasa dan Gloria, awak sangat bertuah. Juga, ia berperisa gula-gula getah. Tetapi, mari kita mulakan dengan Jane. Jangan cemburu. Sebaliknya, cuba bahagian awak. Memicit keluar. Baiklah, kami tidak salah. Bagaimana rasanya? Adakah anda suka? Oh. Oh, gelembung bayi. Sukar untuk melihat. Oh, kenapa just free? Lalu deh, Korea dan Lulus. Saya rasa anda memecahkan rekod untuk gula-gula getah paling kecil. Baiklah, sekarang giliran Chloe. Yes. Ya, saya tak sabar. Wah, chili ready sangat lazat. Memicitnya terus ke dalam mulut saya. Sedap. Itu hebat. Wah, sekarang masa untuk meniup gelembung terbesar di dunia. Adakah kamu bersedia, gadis-gadis? Baiklah. Wah, itu besar. Tapi sekarang saya diliputi gula-gula getah yang ada di seluruh muka saya. Gloria pergi hebat. Oh. Dia saya pernah jeli ini. Susah sangat. Tak berjaya. Oh, apa yang patut saya lakukan? Saya tahu. Saya ada pam. Biar saya pasangkannya. Dan sekarang, lihatlah. Jelly itu keluar dengan sendirinya dan ada gelembung besar. Gergasi. Ups, ia pecah. Tetapi gula-gula getah ada di mana-mana.